Jalan Rozhan merupakan salah satu nadi pengangkutan yang cukup penting di daerah seberang perai tengah Pulau Pinang. Laluan ini bukan sekadar jalan biasa, malah ia memainkan peranan kritikal dalam menghubungkan kawasan-kawasan strategik di sekitar Bukit Mertajam. Dari aspek kedudukannya, Jalan Rozhan berfungsi sebagai penghubung utama bagi pelbagai sektor penting, antaranya termasuklah menjadi laluan akses utama bagi penduduk setempat, menampung aliran trafik harian ke pusat-pusat perniagaan, memudahkan pergerakan logistik dan pekerja di kawasan yang sedang membangun dengan pesat. Oleh kerana statusnya sebagai laluan yang sibuk, Jalan Rozhan sering menjadi tumpuan utama bagi kelancaran ekonomi dan aktiviti harian di kawasan seberang perai tengah. Laluan P139 ini merentasi kawasan yang sangat strategik. Mari kita perhatikan jajaran geografinya. Titik permulaan laluan ini bersambung terus dengan rangkaian jalan raya di kawasan Alma dan Kota Permai. Ia menjadi pintu masuk utama bagi kenderaan yang ingin mengakses kawasan komersial yang padat di sana. Laluan ini kemudiannya menghala ke selatan, menghubungkan aliran trafik ke arah Macang Bubuh. Laluan ini juga menjadi koridor penting bagi mereka yang ingin menuju ke arah sempadan negeri Kedah, terutamanya ke kawasan Kulim. Bukan sekadar jalan penghubung, Jalan Rozhan juga dihiasi dengan pelbagai mercu tanda yang menjadi tumpuan masyarakat. Antara yang paling menonjol ialah pusat beli belah Lotus Bukit Mertajam atau lebih dikenali ramai sebagai bekas lokasi Tesco Alma. Selain itu, sepanjang laluan ini terdapat pelbagai pusat perniagaan tempatan yang sentiasa meriah, menjadikannya nadi ekonomi yang aktif bagi penduduk di kawasan sekitar. Bagi anda yang bertanya-tanya tentang jarak perjalanan di laluan ini, Jalan Rozhan mempunyai panjang keseluruhan yang dianggarkan sekitar 6 hingga 7 km. Berdasarkan data pemetaan pemanduan terkini, perjalanan yang merentasi Hab Alma bermula dari persimpangan utama sehingga ke kawasan Macang Bubuh mencatatkan jarak pemanduan sekitar 6.3 km. Jarak ini menjadikan Jalan Rozhan sebagai satu laluan yang sangat efisien dan aksesibel bagi pergerakan harian penduduk di seberang perai tengah. Secara keseluruhannya, Jalan Rozhan bukan sekadar jalan raya, malah ia merupakan tulang belakang kepada pembangunan ekonomi dan perhubungan sosial di Bukit Mertajam. Dengan kedudukannya yang menghubungkan kawasan kediaman yang padat, pusat komersial serta laluan ke negeri jiran iaitu Kedah, tidak hairanlah laluan ini sentiasa menjadi nadi kehidupan harian.